Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terlebih dahulu, ingin saya memperkenalkan diri. Nama saya Tengku Farhana binti Tengku Ahmad Zulkarnain daripada Unit Bahasa Melayu 6, PPISMP Ambilan 2526. Pada hari ini, saya akan membentangkan tajuk Hala Tuju dan Aspirasi Pendidikan Malaysia membentuk guru berjiwa pendidik. Seperti yang kita tahu, sistem pendidikan di Malaysia sentiasa mengalami perubahan dan penambahbaikan dari semasa ke semasa. Hal ini penting bagi memastikan sistem pendidikan kita sentiasa relevan dengan perkembangan dunia yang semakin mencabar, khususnya dalam era globalisasi dan juga digital. Dalam konteks ini, matlamat utama pendidikan negara adalah untuk melahirkan generasi yang seimbang dari segi intelek, emosi, rohani, jasmani dan juga sosial. Namun begitu, untuk mencapai matlamat ini, peranan guru tidak boleh dipandang ringan. Persoalannya, adakah cukup jika seorang guru hanya menyampaikan ilmu? Atau sebenarnya kita memerlukan guru yang benar-benar mendidik dengan hati, memahami murid dan juga membimbing mereka secara menyeluruh. Jadi pembentangan ini akan menjelaskan bagaimana Hala Tuju dan Aspirasi Pendidikan Malaysia mampu membentuk guru yang bukan sahaja berpengetahuan tetapi juga berjiwa pendidik. Sebelum kita membincangkan dengan lebih lanjut, kita perlu memahami terlebih dahulu apakah yang dimaksudkan dengan guru berjiwa pendidik. Jadi, secara umumnya, guru berjiwa pendidik ini ialah guru yang menjalankan tugasnya dengan penuh keikhlasan, dedikasi dan rasa tanggungjawab yang tinggi. Mereka bukan sekadar mengajar untuk menyiapkan silibus atau mencapai target peperiksaan, tetapi benar-benar mengambil berat tentang perkembangan murid secara menyeluruh. Guru seperti ini akan berusaha memahami latar belakang murid termasuk keadaan keluarga, emosi dan tahap kebolehan mereka. Ini penting kerana setiap murid mempunyai keperluan yang berbeza. Selain itu, guru berjiwa pendidik juga sentiasa memberi perhatian kepada perkembangan individu murid. Mereka tidak hanya melihat pencapaian akademik tetapi juga memberi fokus kepada pembentukan sosial, nilai dan sikap murid. Sebagai contoh, seorang guru berjiwa pendidik akan sanggup meluangkan masa tambahan untuk membantu murid yang lemah, memberi kata-kata semangat kepada murid yang kurang yakin dan juga sentiasa mendorong murid untuk mencapai potensi diri. Ringkasnya, guru berjiwa pendidik ialah guru yang mendidik dengan hati, bukan sekadar mengajar secara rutin. Aspirasi pendidikan Malaysia merujuk kepada matlamat dan hala tuju yang ingin dicapai oleh sistem pendidikan negara. Salah satu aspirasi utama pendidikan Malaysia ialah melahirkan murid yang seimbang dari segi intelek, emosi, rohani dan jasmani, selaras dengan falsafah pendidikan kebangsaan. Perkembangan yang seimbang ini amat penting kerana pendidikan bukan sekadar menekankan pencapaian akademik semata-mata, tetapi juga perkembangan menyeluruh seorang individu. Sebagai contoh, dari segi intelek, murid perlu menguasai ilmu pengetahuan serta mampu berfikir secara rasional dan kritis. Dari segi emosi, murid perlu mempunyai kestabilan emosi serta mampu mengawal perasaan mereka apabila berhadapan dengan cabaran atau masalah. Dari segi rohani pula, pendidikan perlu membentuk nilai moral, akhlak serta pegangan agama yang kukuh dalam diri murid. Manakala dari segi jasmani, murid perlu mempunyai kesihatan fizikal yang baik melalui aktiviti sukan dan kokurikulum. Ini menunjukkan bahawa pendidikan bertujuan untuk melahirkan individu yang seimbang dan harmonis. Hala Tuju Pendidikan Malaysia memberi tumpuan kepada beberapa aspek penting dalam meningkatkan kualiti pendidikan negara. Antara hala tuju utama ialah transformasi pendidikan melalui penggunaan teknologi digital. Pada masa kini, teknologi digital menjadi satu keperluan dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Penggunaan teknologi seperti video pembelajaran, animasi, infografi dan platform pembelajaran digital dapat membantu meningkatkan kefahaman murid terhadap sesuatu topik. Sebagai contoh, guru boleh menggunakan video pembelajaran
untuk menerangkan konsep yang sukar difahami oleh murid. Melalui penggunaan visual dan animasi dalam video, murid dapat memahami sesuatu topik dengan lebih jelas berbanding hanya mendengar penerangan secara lisan. Selain itu, penggunaan infografik juga dapat membantu murid memahami maklumat dengan lebih mudah kerana maklumat disampaikan secara ringkas dan dalam bentuk visual. Teknologi juga membolehkan pembelajaran menjadi lebih interaktif. Sebagai contoh, guru boleh menggunakan kuis interaktif atau platform pembelajaran digital bagi menguji kefahaman murid secara langsung. Selain itu, pendidikan Malaysia juga memberi penekanan kepada pembelajaran bermakna. Pembelajaran bermakna merujuk kepada proses pembelajaran yang menghubungkan pengetahuan yang dipelajari dengan situasi sebenar dalam kehidupan murid. Sebagai contoh, dalam mata pelajaran Bahasa Melayu, guru boleh meminta murid menghasilkan video pendek atau pembentangan digital berkaitan sesuatu topik. Melalui aktiviti ini, murid bukan sahaja memahami kandungan pelajaran, malah mereka juga dapat mengembangkan kemahiran komunikasi, kreativiti serta kerjasama. Pendekatan ini dapat membantu murid memahami kepentingan ilmu yang dipelajari serta meningkatkan minat mereka terhadap pembelajaran. Seterusnya, kita lihat pula hubungkait antara aspirasi dan hala tuju pendidikan Malaysia dengan guru berjiwa pendidik. Aspirasi pendidikan Malaysia menekankan pembentukan murid yang holistik dan juga seimbang selaras dengan falsafah pendidikan kebangsaan. Ini bermaksud pendidikan tidak hanya tertumpu kepada pencapaian akademik tetapi juga turut merangkumi aspek sasiah, nilai, emosi dan juga kemahiran sosial. Dalam masa yang sama, hala tuju pendidikan negara kini memberi penekanan kepada kemahiran abad ke-21 seperti pemikiran kritis, kreativiti, komunikasi dan juga kolaborasi. Selain itu, pembelajaran juga semakin berpusatkan di murid di mana murid digalakkan untuk aktif, berfikir dan meneroka ilmu secara mandiri. Perubahan ini menunjukkan bahawa peranan guru juga telah berubah. Guru tidak lagi berfungsi sebagai sumber utama ilmu, tetapi sebagai pemudah cara yang membimbing murid dalam proses pembelajaran. Dalam usaha melahirkan guru berjiwa pendidik, terdapat beberapa mekanisme yang memainkan peranan penting. Yang pertama ialah melalui latihan perguruan yang berkualiti. Program latihan guru bukan sahaja perlu memberi pengetahuan akademik tetapi juga menekankan aspek nilai, etika dan juga kemahiran interpersonal. Ini penting untuk memastikan bakal guru mempunyai keseimbangan antara pengetahuan dan nilai kemanusiaan. Kedua, pengalaman praktikal di sekolah juga sangat penting. Melalui latihan praktikum, guru pelatih dapat memahami situasi sebenar di bilik darjah, termasuklah cabaran menunggus murid dan juga mengendalikan pengajaran. Ketiga, penekanan kepada nilai murni seperti sabar, empati dan keprihatinan perlu diterapkan secara berterusan. Nilai-nilai ini merupakan asas kepada pembentukan guru berjiwa pendidik. Selain itu, sokongan berterusan daripada pihak sekolah dan kementerian juga penting. Contohnya, melalui latihan dalam perkhidmatan, kursus peningkatan profesional dan program pembangunan diri. Semua usaha ini membantu membentuk guru yang bukan sahaja kompeten dari segi kemahiran tetapi juga mempunyai jiwa sebagai pendidik. Apabila aspirasi dan hala tuju pendidikan dilaksanakan, ia memberi kesan yang sangat besar kepada peranan dan tanggungjawab guru. Yang pertama, guru perlu menjadi lebih kreatif dan inovatif dalam pengajaran. Mereka tidak boleh lagi bergantung kepada kaedah tradisional semata-mata,
tetapi perlu menggunakan pelbagai pendekatan seperti teknologi, aktiviti interaktif dan juga pembelajaran berasaskan projek. Kedua, guru juga perlu memberi perhatian kepada perkembangan murid secara menyeluruh. Ini bermaksud guru perlu memahami emosi, sikap dan latar belakang murid bagi memastikan proses pembelajaran lebih berkesan. Ketiga, tahap accountability guru turut meningkat. Guru bukan sahaja bertanggungjawab menyampaikan ilmu tetapi juga memastikan murid benar-benar memahami dan dapat mengaplikasikan apa yang dipelajari. Namun begitu, perubahan ini juga menuntut guru untuk sentiasa menyesuaikan diri dengan perkembangan semasa. Ini termasuk penguasaan teknologi dan juga keupayaan mengurus pelbagai keperluan murid. Namun begitu, perubahan ini juga menuntut guru untuk sentiasa menyesuaikan diri dengan perkembangan semasa. Ini termasuk penguasaan teknologi dan keupayaan mengurus pelbagai keperluan murid. Guru berjiwa pendidik memainkan peranan yang sangat penting dalam sistem pendidikan. Antaranya, mereka membantu membentuk sasiah murid. Murid bukan sahaja menjadi cemerlang dalam akademik tetapi juga mempunyai nilai moral yang baik seperti hormat, bertanggungjawab dan disiplin. Selain itu, guru berjiwa pendidik juga dapat mewujudkan suasana pembelajaran yang positif. Apabila murid berasa selesa dan dihargai, mereka akan lebih berminat untuk belajar. Di samping itu, hubungan yang baik antara guru dan murid akan meningkatkan keberkesanan pengajaran. Murid lebih mudah untuk menerima ilmu apabila mereka mempunyai hubungan yang baik dengan guru. Akhir sekali, guru berjiwa pendidik membantu merealisasikan aspirasi negara dalam melahirkan generasi yang berkualiti, seimbang dan berdaya saing. Walaupun peranan guru sangat penting, terdapat berbagai cabaran yang perlu dihadapi. Antaranya ialah beban tugas yang tinggi. Guru bukan sahaja mengajar tetapi juga terlibat dalam pelbagai tugas pentadbiran yang kadang-kala membebankan. Selain itu, tekanan emosi dan mental juga menjadi cabaran, terutamanya apabila berhadapan dengan murid yang mempunyai pelbagai latar belakang dan juga masalah. Pengaruh teknologi dan media sosial juga memberi kesan kepada tingkah laku murid yang seterusnya memerlukan guru untuk lebih bijak mengurus situasi. Tambahan pula, kekangan masa dan sumber menyukarkan guru untuk memberi perhatian sepenuhnya kepada setiap murid. Bagi mengatasi cabaran ini, beberapa langkah boleh diambil. Pertama, beban tugas bukan pengajaran perlu dikurangkan supaya guru dapat memberi tumpuan kepada pengajaran. Kedua, latihan profesional guru perlu diperkukuh agar mereka sentiasa bersedia menghadapi perubahan dalam pendidikan. Yang ketiga, sokongan emosi kepada guru juga penting bagi memastikan kesejahteraan mereka terjaga. Dan akhir sekali, kerjasama antara guru, ibu bapa dan pihak sekolah perlu dipertingkatkan bagi mewujudkan persekitaran pembelajaran yang lebih kondusif. Sebagai kesimpulan, hala tuju dan aspirasi pendidikan Malaysia memainkan peranan yang sangat penting dalam membentuk guru berjiwa pendidik. Guru bukan sekadar penyampai ilmu tetapi merupakan agen perubahan yang membentuk masa depan negara. Oleh itu, semua pihak perlu berganding bahu untuk memastikan guru sentiasa diberi sokongan yang mencukupi. Akhir kata, pendidikan yang berkualiti bermula daripada guru yang berjiwa pendidik. Sekian, terima kasih. This is the